Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat datang ke podcast Inspirasi Kita. Saya Nana dan hari ini saya ditemani oleh seorang murid iaitu jago sekolah kebahasaan SK Jenang. Mari kita berkenalan dengan saudara Rizki. Assalamualaikum Rizki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nana. Nama saya Muhammad Rizki Haris bin Muhammad Rizal. Saya berumur 10 tahun. Saya dari kelas 4 Arif. Saya bersekolah di Johor. Saya mengikut ibu bapa saya pindah ke Terengganu. Seperti mana kita tahu, Rizki sering memasuki pertandingan dalam bidang agama. Bagaimanakah bermulanya minat Rizki dalam bidang agama? Saya minat membaca Al-Quran daripada sejak kecil lagi. Ibu dan bapa saya mengajar saya membaca Al-Quran. Apakah pertandingan yang telah dimasuki Rizki dan apakah pencapaian yang didapati oleh saudara Rizki? Pada awal tahun ini saya mendapat nombor 2 pertandingan tilawah Al-Quran. Dan pada tahun lepas pula saya mendapat nombor 4 pertandingan da'i cilik. Apakah cabaran terbesar yang dihadapi saudara Rizki semasa pertandingan? Cabaran yang terbesar waktu saya membaca surah yang disuruh untuk membaca ialah untuk menahan nafas, mengeluarkan suara dan selainnya. Saya juga dapat tahu bahawa saudara Rizki juga minat dalam bidang sukan iaitu bola sepak. Bagaimanakah mulanya Rizki minat dalam bidang sukan? Saya bermain bola sepak pada waktu kecil lagi. Pada waktu lapang, saya dan sepupu dan abang saya selalu bermain di depan rumah. Apakah saudara Rizki mempunyai seorang idola? Ada. Idola bola sepak saya ialah Cristiano Ronaldo. Sebagai murid yang berjaya dan aktif, apakah harapan masa depan saudara Rizki? Harapan cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang ustaz yang berjaya. Saya doakan untuk InsyaAllah semoga cita-cita Rizki dapat dicapaikan. Terima kasih atas pengongsian pada hari ini. Kepada semua penonton, saya berterima kasih kerana sudah menonton ini. Semoga mendapat pengajaran yang baik daripada podcast ini. Semoga kita berjumpa dalam episod yang akan datang. Terima kasih Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.